innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita sambung lagi pelajaran kita minggu dulu. Al-babus salisu fi jitinabil ma'asi zahirati. Dia kata sini, itu dia. Kata Nabi SAW, bermula orang yang muhajir itu seorang yang meninggalkan akan kejahatan. Itu dia. Orang panggil orang muhajir, orang yang berhijrah. Hijrah ni daripada hak tak molek kepada hak molek. Jadi kalau kita kata kalau pergi hak duk molek dah jadi tak molek, jadi orang panggil tak panggil hijrah lagu tu. Dah, hijrah ni pindah, ubah kedudukan, ubah situasi kita, ubah fikrah kita, ke arah yang lebih baik. Itu dia. Tu nak. Kalau kita duk berjual dah, lepas tu kita berhenti berjual. Tak kena lagu. Dia bagi tak kena lagu tu. Dah, kita kena terus berjual. Sebab tu Allah Ta'ala telah menawarkan kepada kita di dalam Al-Quran Karim, dah, bahawasanya pentingnya berjuang ini. Kita tak boleh berhenti setakat ni berjuang. Dah, tak boleh berhenti. Salah. Menjadi satu kesalahan. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu di antaranya Allah Ta'ala offerkan, Allah Ta'ala promosikan mengenai jihad. Jadi dia perintah kepada semua orang yang beriman, baik orang beriman zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ni, zaman akan datang, kena sahut seruan tersebut. Wahai orang beriman, hal adullukum. Menak kata si. Aku nak bagi kamu suatu perniagaan. Ni nego dia panggil, nego. Nego ni tak seperti nego dunia ni. Nego barang-barang sekut apa ni tak ni. Tunjikum min azabin alim. Nego ni ia boleh melepaskan diri kamu daripada azab yang pedih. Jadi kita kena sahut seruan ni. Bila Allah Ta'ala offer kepada kita, Allah Ta'ala pelawar, Allah Ta'ala seru, dia bui kita, tentu kita kena sahut seruan ni. Apa dia ni? Pertama, tu'minuna billah, beriman dengan Allah, beriman belakang dah. Buat kita ni semua beriman kepada Allah SWT. Syarat nak berjual, dia kena, syarat dia kena beriman dulu. Wa rasulih, dan beriman kepada Rasul, kepada semua Rasul-Rasul. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, maka kamu kena berjuang pada jalan Allah. Ruang ni Nabi kata afdalul jihadu kalimatu haqqa inda sultanu jairin. Nabi kata perkataan yang benar, sebab baik seafdal jihad ialah perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Kita tengok orang-orang dulu pun, bila raja zalim, mana-mana akan berdepan dengan raja zalim, akan berdepan dengan pihak berkuasa, akan berdepan dengan pihak pemerintah. Tidak dapat tidak. Sebab itulah tertubuhnya kita parti ni wadah saja. Tertubuh dia ni salah satunya nak bawa kebaikan. Nak bawa Islam, nak betul minda manusia ni supaya dia betul dengan perjalanan Islam. Tak siwi dia lari channel daripada perintah agama. Maka kita kena, inilah tanggungjawab kita utama. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama dulu dia rela kena seksa, dia rela mati, dia rela di penjara. Bagi dia penjara uzlah dia kira, buat negara, buat daerah dia kira hijrah, bunuh dia kira syahid. Itu keadaan situasi orang dulu. Itulah pegangnya dia terhadap agama Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Begitu hebat dia. Sebab dia tak boleh orang beli diri dia. Dia jadi harga mahal, orang tak boleh nak beli dia. Tak sebenarnya kita hari ni. Kita hari ni orang beli diri kita. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malu. Mereka menukar-gatikan ayat-ayat Allah. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan mata benda yang sedikit, dengan wang ringgit.
dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan apa saja. Jual. Istarau, mana jual. Dia gadah, tukar ganti. Dah pasadu, dah lah dia jual ganti pula, dia sekak pula diri dia. Dia halal diri dia supaya tidak berkata benar lagi. Pasadu, dia tahan dia tahan orang lain. Sekak orang lain, belak orang lain. Mu jangan kata apa-apa kau tu. Kalau mu kata, akan kami tindak ke atasmu. Ni bahaya tak bahaya kedudukan kita lah ni. Jadi lah ni tak boleh nak kata benar dah. Tak boleh nak berkata benar. Kenapa? Kerana kita lebih menjaga kepentingan peribadi kita dari menjaga hak Allah dan hak Rasul. Tengok situ kedudukan kita. Beza dengan Umar bin Khattab. Beza dengan Sa'id bin Ammar. Umar bin Khattab, dia berkhutbah hari Jumaat. Dalam khutbah dia sebut, dia rayak. Kalau saya ni ada berkepentingan peribadi saya, apakah tak perintah kamu kepada saya? Gapo nak buat kat diri saya? Bangun seorang sahabat buka pedai terhunus. Ini sekira kamu ni tak betul pemerintah kamu, aku akan bertindak. Itukah yang akan kamu lakukan? Kata Umar, ya. Aku akan pancung. Ini nak ayat dulu. Maknanya rakyat boleh betul pemimpin. Kenapa hemalik? Rakyat boleh betul pemimpin. Umar ni tak ada ganah, tak ada lah tegah, tak ada lah berani. Tapi dia buka luar kat orang. Dia buka luar kat orang, untuk orang betul dia. Maka kata Umar, alhamdulillah, subhanallah. Dia kata ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati engkau. Sebab apa? Kerana engkau bersedia nak betul aku. Umar tengok dia ni, kira khalifah, presiden. Tapi dia ada sifat keterbukaan dia tu menerima tegar orang bawah. Ini baru jadi betul. Dia bimbang takut dia tu berat lagi di akhirat. Sebab tu dia suruh betul selalu dia. Ini kedudukan kita hari ni. Kalau duit pedas sebab tu ISA selalu. Nampak tu? Buat duit pedas, nak bunuh pemerintah ni. Tak. Nak ayak pedas terhunu. Polis mari regak selalu. SB regak lalu. Bubuh dia leji dulu. Tapi umat tak. Depan dia sendiri. Depan Perdana Menteri sendiri. Tak. Dia kata pula, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kata engkau. Dia jawab dia jawab umat. Nak rayak situasi, suasana pemimpin yang beriman, pemimpin yang berilmu, itulah keadaannya. Bah kita hari ni, pemimpin yang begitu teruk sekali. Karupnya, tak korupnya, penyelewengannya, salah guna kuasanya. Teruk 1000 kali teruk. Tapi kita hari ni duduk dia. Tak 1000 bahasa. Dia ni pun salah dalam agama kita. Sebab kita ada kuasa untuk menegur. Kenapa kita dia? Sedangkan kita kuasa kita. Kita ada hak menegur dia. Sebab itulah kita hari ni kena cari wadah. Perjuangan yang benar-benar nak berjihad. Perjuangan yang benar-benar nak terus menerima tawaran Tuhan ni. Sebab jarang dah kita zaman orang sanggup nak berjual, nak berjihad pada jalan Allah. Tak. Hak ramanya nak pergi kursus di hotel-hotel Nebita. Hak tu hak ramah. Hak ramah hak lagi tu. Nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah. Sedangkan rakyat kapur ni hidup melarat, hidup merana. Hak ramah hak lagi tu. Hak ramah lagu ni kita tak sih. Tak. Ni bertentangan dengan Islam. Bertentangan apa Rasulullah nak. Bertentangan dengan apa dilakukan oleh Umar Sa'id bin Ammar. Sa'id bin Ammar ni nak rayak dia ni susah tak susah dia. Ketika rombongan daripada Sam, dia ni gubernur di Sam. Rasulullah latih dia sebagai gubernur di Sam. Jadi dia ni bila rombongan daripada Sam ke Jepun minta bantuan lah seperti kita bawa ni bantuan banjir dia ni. Dia ni kemarah. Maka minta bantuan dengan Umar kata musnara nama-nama hak pakai miskin kapumu hak ada di Sam tu. Musnara nama. Bila Tok Ngulu situ senara nama, wak pergi ke Umar tengok senara nama tu, dia tengok. Ada nama gubernur situ. Gubernur tak? Saat bin Amir ni. Sesak juga dia. Iya kan ni dia tanya Tok Ngulu, iya kan ni saat ni sesak. Iya betul ya Amir Mukminin. Iya seminggu dah putus makan ni. Tak nak makan gapo. Maka Umar pun kira dia satu uncang. Tak, 1000 dinar. Pitih. Khusus dituju kepada dia dah. Tuju kepada Sa'id dah.
tuju ke dia. Dah, suwi ke dia untuk belanja. Maka dia pun tengok. Dia kata dunia sudah menguasai diri aku. Saya kata dunia memasuki kepala aku. Dunia menguasai diri aku. Pak kita hari ni orang boleh beli rumah peri, boleh beli kereta peri. Nama kata ulama akhirat lagi lagu tu mau. Ha ambil satu ucet tu dia beli 1000 dinar tu untuk dia dah. 1000 dirham untuk dia pun. Dia beli belanja kepada makin miskin belaka. Bui ke doda, bui ke anak yatim, bui ke balu-balu dengan suami mati, bui kepada ni miskin. Dia tak ambil, bini dia teriak. Bini dia teriak. Mana habis pihak tu tak ada dewi kok dia belaka dah. Nak rakyat sampai setara tu pun mimpi dulu. Kok tamat dia rakyat dulu. Kita hari ni dah apa salah kalau kita becek sini po. Ni cari hotel Nabi Teh. Dah di Kuala Lumpur. Musyawarah. Pasal apa tu? Pasal kita orang lega dah lah ni. Lega demo. Rakyat hidup melarat. Berapa ramai lagi rakyat yang tak ada rumah di Kelantan kita. Hak hidup menumpang. Hak rumah tiri. Dia pergi siasat dah kedah rumah tiri. Hidup menumpang. Pergi ujian besi penuh. Tak? Kita bermewah-mewah. Apa kata hati tak tanya di akhirat sesak? Tengok cepelaga orang mimpi dulu. Mimpi hari ni. Ni kita hari ni bila saing orang mewah, kita pun nak belajar mewah juga. Sedangkan dari segi agama, kita telah bertetangga dengan agama. Ini waktu berita-berita ni nak banding dengan sahabat ni, kita pelagah hari ni. Ya kita nak dakwa kita ni orang berimeh. Ya kita nak dakwa kita ni orang bertakwa. Ya kita nak dakwa kita ni ulama besar. Ya kita nak dakwa. Kalau tengok sini bercanggah, bertetangga apa dilakukan oleh sahabat, apa dilakukan oleh Rasulullah. Saat ni bi Amir ni dia sebulan sekali dia basuh, seminggu sekali basuh baju dia. Tak, dia pernah tak masuk jabat. Kenapa nak tunggu baju kering? Nak tunggu baju dia kering. Tak ada baju, rupa-rupa cek-cek baju dia tu selatu tak ada lo. Selah baju dia. Ni situasi ni berbeza dengan keadaan kita hari ni. Oleh sebab itulah kita ni layak dah kena ambil alih di Kelantan kita ni, kena ambil alih cepat-cepat. Kita kena ambil alih. Tak boleh biar kepada orang tidak amanah. Sebab orang saing orang tidak amanah, pak kita jadi tidak amanah juga. Ya, kena saing dengan orang amanah. Barulah kita ni akan jadi amanah. Dahlah parti tak amanah dah, pak kita pula kena amanah pula. Itu kena nak situ. Ni ada beza dengan dia. Lah ni kalau kita tengok di kampung-kampung di mana-mana, gelora dia panggil. Dak, gelora kebangkit teh rakyat. Dia panggil dak. Luar biasa kita tengok. Pak Ambo ni boleh 3 ni insya-Allah akan tubuh 2 pula cawange dak ke bahagian dahulu ke bahagian daili. Ni boleh 3 ni kita akan buat sebulan sekali cik Ali kata. Dak buat pemutih dia buat panggil penyerah boreh pula. Subhanallah kemarin. Malam kita jaya cara besar-besar kita jaya. Kita sendiri pun tak suka dengan kehadiran yang begitu ramai. Kita tak suka. Alhamdulillah. Mana dia orang tengok perubahan ni. Orang nak kepada perubahan gelombang dia panggil. Gelombang kebangkit teh rakyat. Sebab itulah kita kena ngaji. Kita kena ngaji. Bila kita kena ngaji, kita ada pencerahan. Tak, kita ada pencerahan. Semalam Amo pergi ngaji, bila kata nak pergi wayak situnya, Amo ngaji juga dengan ada ni. Doktor kita semalam. Dia wayak masalahnya, ni, lapang terbaik kita ni. Sengapsi ni, hak jual ke Cina. Cina, mari beli, mari buat, dia guna pitih dia guna bin dia. Dia semua bagai-bagai kelengkap dia mari pada negara dia. Dia tak guna hak kita. Hatta sayur mayu, cili sos, kicap pun dia belaka. Mana pitih dia tidak akan tupas sikit rabuk. Alah kena gaul kita. Pitih dia beli pun masuk lebih dia juga. Beli sebab dia. Bagai-bagai dia mari sekontainer sekali mari. Ni. Bagi dia cukup lekat dengan jentera dia, jentera berat dan sebagainya. Gapo kita tu. Cuma Malaysia terima tahi orang-orang Cina tu. Cina mari berok sini. Itulah kita terima. Tak masuk sikit rabuk. Ini cara dia panggil bentuk penjajahan baru yang dilakukan ke atas negara kita. Kata doktor tu balik. Janji kita menjadi janji dia akan minta tanah mana-mana dia kena. Sebab dia kecara di Beijing. Kalau kita kesilapan kecara di Beijing. Ni semua ni maklumat-maklumat ni kita kena ambil tahu. Kalau kita tahu dah alhamdulillah, tak tahu lagi kena masuk dalam minda kita biar kita jadi orang tahu. Ini keadaan negara kita ini terancam dia panggil. Macam mana kita kata tak sik Cina dalam masa sama kita suruh Cina benua.
Begitu juga dengan mah saka. Tasir DAP. Hak ada proses mah saka, mah jaka tu lebih pada DAP. Kok mana kecek ni kos hari kau belik, kos air kau belik ni. Kalau kita taksir kita wi ke Ahmad ujuru di. Baru betul. Dia kata Ahmad kurang piti. Kurang saja dengan Cina. Dia kata taksir Cina. Hanya belik molek kita ni. Sebab itulah kita kena, hak kita nak ngaji ni kena cuci hati. Dan berjuang pada jalan Allah ni, kita kena jual atau jual, kena gunakan apa dia? Bi amwalikum. Tak lagi tidak dapat tidak dah hak tu, kena guna sikit banyak suku kira. Wa anfusikum. Tak ada duit. Diri mung lah mari sini. Dak jiwa mung lah mari sini. Korban untuk agama, korban untuk memberi penjelasan, korban untuk berjihad. Ni dia. Ni kata Tuhan, zalikum khairul lakum. Ini itulah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Ni lebih molek bagi kamu. Oleh sebab itulah kita nak menjana kekuatan ni, kena mendalami sikit ilmu ni. Tak boleh kita pergi nyada gitu. Tak boleh. Tak, kalau kita tak ada ilmu, memang orang boleh tipu kita. Dr. Fauzi lagi. Okey, insya-Allah. Tak pakai sikit dah. 9.30 sikit lagi. Okey. Kita bagi dapat Dr. Fauzi kita ada mari ni. Kita video separuh, hamba separuh kan, insya-Allah. Kemudian dia kata sini pula. Tu dia. Jadi Nabi kata meninggalkan akal kejahatan. Orang hijrah kena tinggal. Dan orang yang perang sabilillah. Perang ni kita lah ni tak main senjata, tak main benda. Cuma kita perangnya guna fikrah, guna kecerdikan akal hak tu yang negerah kita. Apa yang lain ni? Tak, gila beruja. Tidak gila beruja. Tu cara dia. Kita kena guna hujah yang konkret, yang boleh melemahkan musuh-musuh kita. Tak? Tu dia. Jadi hijrah sini. Dan itulah orang yang memarangkan hawa nafsu. Dia boleh sekat nafsu dia. Itulah paling besar sekali jihad kita. Sebab tu Nabi kita dulu dalam satu peperangan, dia balik perang, dia berhak metan. Nabi kata ada lagi perang lebih besar pada ni. Sahabat tanya apa dia lagi, Rasulullah saat ni baru kita letih buku bermolek. Nabi kata memerangi hawa nafsu. Kerana nafsu ni nak besar atin Nabi ni. Tak, hello habis belanja lebih, biar rakyat hidup menderita apa? Kerana nafsu, nak memuaskan hawa nafsu. Jadi nak parai nafsu, nak belak nafsu, nak sekat nafsu. Bukan arti tak nak sekat lah sudah. Benda-benda tak pedah, tak beri manfaat kepada agama, kita sekat. Kita kena jadi keutamaan. Mana hak kena utama dulu? Gapo dia dulu? Buyak tu dulu. Habis itu. Dan kata Imam Ghazali radhiyallahu taala, dia kata gua nak sini. Tak. Ketahui ilmu bahasanya engkau hanya sungguhnya berbuat maksiatkan Allah azza wa jalla dengan segala anggotamu, dan hanya sungguhnya engkau anggotamu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kaki, tangan, mata semua ini nikmat Tuhan. Jadi mengguna cara betul. Fikiranmu tu mengguna secara betul. Anugerah Tuhan kamu betul, tapi mengguna secara betul pemikiranmu tu. Jangan guna pemikiranmu tu untuk kepentingan peribadimu semata-mata dengan membelakangi kepentingan rakyat. Tak boleh. Kita tengok sejarah lagu mana? Tengok sejarah sahabat Nabi tadi. Dia menjaga keutamaan kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan diri dia sendiri. Tak, itu suasana. Kata Umar, aku puas hati latih Sa'id ni. Kena tepat, bertepat dia. Puas hati latih dia. Ni. Siapa setara tu keduduk ke. Siapa setara pemimpin, baju ada selah. Padahal dia boleh beli dah. Tak boleh beli apa-apanya. Umar penuh dia ni. Pohon minta berhutang dengan Abdul Rahman bin Auf. 400 dinar. Abdul Rahman bin Auf kata gua dia kata, ya Amirul Mukminin, berapa berhutang dengan aku? Dia kata, anak koci bank duduk demung ke? Anak koci Baitul Mal duduk demung. Mu buka situ mamik nak sebanyak mungkin beli apanya. Umar kata tak boleh. Aku nak buat dengan mung ni, kalau aku mati wah aku akan bayar ke mung. Kalau dengan Baitul Mal bila aku mati orang kata pada tak ada 2 poin beliau pun pada bin kerak B pun bahaya kau Umar. Umar kata buruklah aku mati. Orang aku tuduh bermacam-macam. Mananya Umar ni sesok. Pemimpin ni bukan bila jadi pemimpin kau kaya dak tambah kaya dak boleh kata pas buah tambah bukan. Dak.
Pada Umar nak kocik dia boleh tak guna, nak guna tak? Tak. Dia berhutang 400 dinar. Ni, ibu berhutang ni Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya, tapi kaya dia ni kena dengan agama no. Bukan kaya untuk tinggal dia saja dak ni. Kena. Ha tu dia. Jadi kena contohilah demoning. Sebelum kita ambil alih Kelantan ni, memang Kelantan ni akan diambil alih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dak insya-Allah. Tapi kena usaha gigih. Kena usaha gigih kita ni. Salah satu program kita ni. Kena hadir apa majlis ilmu gini ni. Kita panggil usaha kita. Jangan kita lock, jangan kita biar duduk bersendirian di rumah. Tak boleh. Selain daripada gerak kerja kita tu masuk kapur-kapur lah ni. Masuk kapur-kapur. Dak gejepa kapur, tak apa tahu kena pun. Orang kapur kita tengok kita tu dia suka dah. Kita amo dengan Aizu baru nak pergi dia nak kafe. Tak kena kafe ataupun amon siap dah tubuh. Kita baru nak pergi kafe dia siap dah. Oh tu nak suka tu. Mana ni aura dia ni. Gelombang dia panggil. Aura gelombang. Sebab itulah kita kena berdoa banyak-banyak tu biar Tuhan buka lagi pita hati khususnya rakyat Kelantan, umumnya rakyat Malaysia. Supaya mereka ni kau mari kau ada afu aja, berpuak-puak, berpasuk-pasuk, berduyung-duyung akan mari insya-Allah. Pertama sekali kita kena kerja kuat. Kena kerja. Tak boleh duduk dia. Terus lah ni siang malam biar letih pun tak apa. Ni kena kerja. Pasal Islam ni memang kena kerja. Ya tak boleh kita nak pergi tu takkan berjaya. Sebab tu kita kena ikut pengakuan masing-masing. Sekarang mana kita mampu kita buat. Dia mau boleh gapo. Hak ni boleh cara ni, agama kau tu. Hak ni boleh gini, guna ni. Hak ni boleh kau tu, guna kau tu. Ngikut apa saja kemampuan yang ada pada kita. Tak boleh kita biar, tak boleh biar gitu. Guna. Tu. Pak kita nak berjaya. Bila kita nak berjaya, banyak benda depan kita boleh menyelamat. Tak, banyak benda depan kita menyelamat. Sebab apa kita kena jatuh cepat-cepat jik ni? Sebab memudaratkan negara. Tak, menghancurkan kedudukan masyarakat. Tak, kita kena pergi juga teraju ke mana-mana datang. Sebab dia panggil kaedah usul fiqh zar'ul mafasid ni. Menolak kerosakan jik ni, tak, tuqaddamu ala jalabil masalih. Lebih utama daripada meraih keuntungan. Tak, daripada kita nak cari duit, nak gapo, lebih salah ni dulu, jatuh dulu. Tak kira pakat dengan siapa-siapa pun. Tengok Nabi sendiri bawa Islam. Dia berlindung, dia sebalik orang kafir juga, Abdul Muttalib satu dia ni. Dia berlindung, dia tidak Islam satu dia ni. Nabi pergi berlindung dengan dia. Untuk kepentingan Islam, bukan pergi masuk agama dia dak. Sebab dia kata zarul mafasid, keutamaan dulu kena tengok. Nak tolak kerosakan dia ni, ke mana-mana kena cari jalan, kena jatuh dulu. Jangan dia tanya lah ke mana dengan DP. Lepas pada ni pula, kita kena tanya ke dia. Kena jatuh dulu. Dia panggil zar'ul mafasid. Tolak kerosakan ni dulu. Penat dah duduk ke rakyat ni. Penat duduk ke negara ni. Hasil lebuh sangat piti kita lah ni. Tak laku. Orang tak umum. Dunia tak umum dalam piti Malaysia. Dia kata mata wang Asia Tenggara naik dia kata. Malaysia sore tak rakyat. Yang lain dia sebut. Dia sebut belakang. Indonesia, Singapura, Thailand. Dia sebutlah Filipin. Dia kata Malaysia tak ada. Mananya piti kita ni orang tak ambil cara adalah ni. Tak ada nilai kacamata dunia. Pas kita tidak satu menghina. Hinalah kita rakyat. Ni kata kita ni di antara rakyat yang terbodoh di dunia boleh kita. Kalau tani jual bodoh-bodoh seluruh dunia, buat di Belgium. Ambil paling bodoh Amerika, ambil paling bodoh Jepun, ambil paling bodoh Belgium, ambil paling bodoh Perancis, ambil paling bodoh Thailand, paling bodoh Singapura, hak paling bodoh Malaysia. Buat tani di Belgium. Juhan terbodoh pada dunia boleh kepada rakyat Malaysia. Bapa? Ya tak reti nak ubah, tak reti nak tukar, tak saya tukar duk tahan gitu. Bila tak tukar gini, sedak sama mimpi duk nyata kita. Inilah benda dak kita panggil kena perubahan. Kena buka minda, kena terima maklumat. Nak buka minda kita baru kita cerdik. Mari pak orang ngajar ni boleh maklumat semasa dia panggil. Sebab tu kena mari. Sebab tu kena dengar. Tu dia. Tak boleh kita duduk begini. Kita pun berdosa. Tak cegah kemekaran dia laku oleh pemerintah. Berdosa kita. Dosa kok mana dia serba besar je ubah besar. Dia gamak kalau neraka tak terima. Jubah besar, serba besar. Neraka tak kena siapa. Mu jubah besar kau, mu serba besar kau, bila hatimu busung, bila hatimu tak betul ngaku, dia kata, aku lepas lebih dulu daripada kafir semua berhala. Dia kena ingat situ. Duk bangga dengan jubah besar. Sebab itulah kita kena sahut dalam Quran. Qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kan ada. Isa kata, "Man ansari ila Allah?"
Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Jawab selalu penyoku dia. Kelak-kelak penyoku Nabi Isa kata, puak-puak Hawariyu kata mana? Nahnu ansarullah. Kami lah. Dia tanya siapa dia jadi penolong aku, pembantu aku ni. Jawab selalu penyoku dia. Sebab kita rening dah. Kita kena batu. Siapa nak buat Islam, tak kira lah. Nak parti tak penting. Ni kena tapah. Terbit pah punuh Islam. Allah jangan orang ni bodoh seperti dia. Parti benda baru. Parti manusia buat. Parti-parti ni. Lagu mana sahabat 10 hak mati, hak Nabi rekomendah syurga, tak mati tapah lagu mana? Coba jawab. Nabi rekomendah buat tu, tapi buat tu tak mati tapah. Hanya bodoh orang gini mau lalu buat apa? Orang kapur jadi takut lagi nak salah satu hak tu. Dia gamak kau ni keluar Islam. Parti ni kata Yusuf Qaradawi, tubuhlah buah-buah parti pun asalkan matlamat sama, dasar sama, loh gelas tak ada masalah. Tubuh tak parti gapo pun tak ada masalah. Yelah ni hana buat Islam, kita nak buat tiga-tiganya parti amanah, ada kesungguhan. Maka kita kena tinggal, wajib kena tinggal dak tu. Tak boleh dah kita ni nak duduk lagi. Duduk agama lagi tidak berfungsi. Tak ada kok tongeng kepada agama dah tu. Maka kena tinggal. Jadi kena sahut. Dia kata Nabi Isa ni, kata penjaga dia, kami semua akan menjadi penolong Allah, agama Allah, pembantu kamu. Tengok kita pagi ni situlah kena pegangnya. Ya, nampak tu kena duduk situ kita. Jadi kena jadi penolong, pembantu kepada mana-mana orang yang nak tegak Islam, kepada mana-mana orang yang nak terus, ada orang panggil an-aqimuddin, nak tegak agama. Kena saya kumpulan ni dah lah. Jadi kumpulan hak sate bisu ni, kumpulan hak dia ni kita tinggal. Berakar-beradu tu tinggal, mari jemerai, mari cepat-cepat. Jangan tak semaya kena mari serada. Kesal kau sepupu kau, anak saudara kau, jiran, biar mari cepat-cepat. Habis itu. Jadi amat nak panjang ni kan ada soal lagi ni. Sikit lagi. Dan dia kata sini pula. Tu dia. Ni mok siap fikir dia panggil. Tu dia. Kemudian pula dia hanya sungguhnya engkau tahu nikmat pada Allah atasmu dan pertarian padamu. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah engkau minta tolong dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat. Jadi seolah minta tolong untuk nak buat maksiat lah kepada Allah. Tak kena. Seolah mau guna tangan, mau guna kaki, mau guna akal, mau guna segala-gala kemudianmu untuk nak melakukan kerja yang tak betul dengan Allah. Maka tak patut, kata Imam Ghazali. Maka demikian itu sungguhnya kufur bagi nikmat Allah. Kalau gitu mengkufur nikmat, dia panggil kufur nikmat Allah. Dia bukan kufur agama ni, yakni menyalahi akan dijadikan oleh Allah dengan dia. Dengan segala nikmat pada kita tu menyalahilah, bertetangga. Oleh sebab itulah kita berwaspadalah. Berwaspada kita hidup ni, kita perlu kita kena ingat semua anggota Tuhan bagi ni bukan bagi percuma. Dia akan tanya kelik mana dalilnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tu Tuhan akan tanya balik. Segala anggota yang diberi kepada kita bukan nampak bagi percuma. Suatu hari nanti akan ditanya olehnya. Maka kita gunalah sebaik mungkin, baik anggota zahir, baik anggota batin. Khususnya mengenai dengan pemikiran kita. Guna pada perkara yang betul pemikiran kita ni. Jangan semata-mata untuk nak pertahankan parti semata-mata, tak betul. Orang nak main ikut ni lelek, nak main ikut mana? Jangan orang mari hujah dia, hujah lagu dia. Contoh saat ni lah. Kullu man 'alaiha fan. Ya pun raya. Parti amanah ada parti binasa, parti punah, tak leh. Pan tu mana punah dia kata. Boleh dia pergi kepil kapur gitu. Boleh dia buat ngaci ayat gitu. Ayat nak lagu lain. Ya nak ayatnya tiap-tiap ya ada sama kaum ini akan punah belaka, binasa belaka. Punah habis pah punah dah. Habis punah, amanah punah, barisan punah, amnu punah, DAP punah. Punah belaka, makhluk-makhluk binasa. Ya nak ayat lagi tak baca su ayat. Baca biasa. Ada wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Hak kekalnya zat Tuhanmu saja yang kekal. Hak tu nak ayat tapi dia baca tak su. Hak baca tak su meliru ke orang terdah-sedah. Pesu ayat tu nak kok mana? Ayat nak bahas masalah bab ku Tuhan ni, bab ku Isa'an. Bab sifat kamalah, bab sifat kekal Tuhan. Mu ni pun no. Tapi dia kata kok parti. Nak ayatnya dia kok mana-mana ke orang buat main ayat Quran ni. Bersenda-senda Quran ni kok mana-mana orang akan tinggal dia. Dia sebab itulah amat nak panjang. Oleh sebab itulah kita
Sekarang dulu sebab belia. Aku lihat azza astagfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. kita persilakan Dr. Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatis salam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Hamba baru tengah balik dah dengar Tok Meli. Apa dia kata berhentinya? Masa banyak lagi hari ni. Kita tengah balik dia wabillahi taufik dah. Tak apalah, macam biasa tuan kita ambil berkat jemaat, kita sama-sama baca ayat Quran. Satu ayat 3 baris. Satu ayat 3 baris tu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-59 wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Surah Baqarah lah. Masih seperti biasa, sambung-sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim. Kita baca ayat tu kan. Tak apalah. Kalau ada masa kita panjangkan sikit ni. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan macam biasalah, wa idh yani dan ingatlah wahai Bani Israel ketika mana kami berkata kepada kamu, yakni kami tak Allah berkata kepada datuk nenek kamu dulu, masuklah kamu semua ke dalam negeri ini, hadhil qaryah, fakulu minha, dan makanlah daripadanya, daripada negeri itu, haitsu syi'tum ragada, apa-apa yang kamu nak makan, ya halal lah, halal thayyibah, yakni makanan yang enak-enak, yang ragad yani yang enak, syahiyah. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke dalam pintu itu dalam keadaan sujud. Maksudnya masuklah melalui pintu gerbang. Zaman dulu dia semua kota-kota ni dia, zaman dulu bandar ni dia panggil sistem negara kota. Bandar mana-mana pun dia ada kota, dikelilingi oleh kota, dan banyak pintu gerbang. Gate, mana gate dia, pintu gerbang lah. Dan Bani Israel ni diminta masuk melalui salah satu pintu gerbang dalam keadaan sujud. Wa qulu hittah, dalam keadaan masuk tu, bila masuk sebutlah oleh kamu hittah yang astaghfirullah, maksudnya minta ampun dengan Allah.
naghfir lakum khatayakum, nescaya kami, kata Allah, akan mengampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Wa sanazidul muhsinin, dan nescaya, tentu Allah Ta'ala kata, pasti kami akan menambah segala kebaikan. Sambung sikit, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan orang yang zalim itu, siapa dia? Kaum Yahudi, Bani Israel, ganti nama kepada Bani Israel. Allah Ta'ala sebut orang zalim. Acak kali Allah Ta'ala sebut kaum Yahudi orang zalim, kaum mereka yang zalim. Mereka zalim itu memang kaum Yahudi zaman dulu. Kaum yang zalim itu mengubah badan ubah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan, kaum yang zalim itu, yakni kaum Yahudi, ubah lafaz yang Allah Ta'ala suruh baca. Allah Ta'ala suruh baca hittah, mereka pergi baca hintah, dia kata tambah nun, ubah lalu mana. Hittah makna astaghfirullah, minta ampun. Hintah dia syairah, gandum yang boleh dikisar untuk dibuat roti. Kalau kita sekarang kan, orang rasanya ada kedai bakery kan, kedai bakery ada gandum, ada tepung, ni untuk buat roti ni untuk buat roti ni. Dia banyak tepung untuk banyak jenis roti. Lepas tu dia minta hintah. Kita ingat kan Bani Israel ni kepala otak dia duniawi. Allah suruh minta ampun dia nak makan, dia cakap makan hintah. Tidak ada besar makan ni banding minta ampun kan. Padahal kalau sebut astaghfirullah boleh makan juga. Tapi kalau tak sebut astaghfirullah, minta makan, tentu Allah Ta'ala tak ampun kan. Kita begitu kena ingat tu. Maka dengan sebab mereka ubah lafaz yang Allah Ta'ala suruh mereka baca, suruh mereka kata, fa anzalna 'alal ladzina zalamu, sekali lagi Allah Ta'ala sebut, kami, Allah Ta'ala kata, maka kami Allah turun ke atas mereka yang zalim itu rijzam minas sama, satu bala. Ini bala, nak kata ujian, tapi bala sungguh. Rijzan, penyiksaan, balasan daripada langit. Bima kanu yafsukun, dengan disebabkan oleh jahatnya mereka itu. Fasik ni jahat. Baik. Dan tafsir dia kata, ini di antara kelemahan Bani Israel. Kaum Yahudi atas dunia ni, mereka sangat mudah untuk tunduk kepada wali mereka. Kita wali kita, Allah waliyul ladzina amanu. Kita orang-orang mukmin, wali kita Allah. Mana tempat bergantung yang terakhir kat Allah lah. Wali ni tempat kita bergantung, tempat kita harap, kita tempat minta. Atau dunia ni, mula-mula kita try minta dengan mak kita dulu. Masa kita kecil-kecil pun dah. Nak sekolah nak minta dengan mak, minta dengan cik, ayah. Orang kampung cik tu ayah, orang bandar cik tu mak. Tengok kita kan? Sebutan lah. Pergi sekolah, kalau ada sayang rapat, minta dengan kawan. Mak tak boleh BT. Kita anak orang miskin je pada tahun 90-an. Sekolah itu payah BT. Mak kata pergilah sekolah awal, hari ni BT tak ada, pergi juga. Yang begitu. Siapa di sekolah tengok kawan-kawan makan, minta dengan kawan. Mana boleh minta tu atas dunia ni. Bila kita jadi orang tua, anak nak bekerja, minta dengan tak okey. Minta. Tapi maknanya wali, permintaan terakhir, minta makhluk ni, boleh bagi, boleh tak bagi. Boleh bagi, boleh tak bagi, itu kerana kemampuan lah. Kalau dia boleh bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, kerana tak boleh bagi, itu makhluk. Tapi Allah, kita minta dengan Allah, pasti Allah Ta'ala tunaikan. Allah Ta'ala tunaikan. Melainkan tak boleh doa. Orang tu zalim doa. Tubuh badan dah haram, makanan dah haram, pakaian dah haram, darah daging yang terbit dan yang tumbuh dalam badan dia daripada sumber haram. Tu tahan minta lah. Allah tak tahan. Ada hadis kursi Allah Nabi sebut gitu. Tu tahan minta lah. Nabi kata, macam mana Allah Ta'ala nak istajab doa? Badan dia haram, darah daging dia haram, kain pakai dia haram. Itu dah boleh ingat orang ada kuasa. Orang mudah ini orang ada kuasa lah.
menyalahgunakan kuasa, bila dia makan minum jadi darah daging haram tu. Tu tahan minta doa lah. Lepas tu kan nak semaya munajat ni pula hari ni belum malam, tak kena gaya tu. Tak tahu lah, wallahualam. Ada orang minta gitu, wallahualam. Penyalahgunaan kuasa dah haram tu kan. Penyalahgunaan peruntukan kerajaan. Kita tak kerja rumah, ayat tak sokong, nak pergi beroyak ke ayat di luar negeri, akak sekerak kapal terbang, pitih main mana tu tak? Nak pergi beroyak ke ayat kita di luar negara ni, dasar-dasar kerajaan kita, sekerak kapal terbang kan? Kalau di amalan resmi kerajaan ni, tak kira lah kerja pun, dia ada pegawai di sana. Kalau kerajaan pusat ada duta dia, kerajaan negeri dia ada wakil-wakil dia di sana, sudahlah. Ataupun gilah seorang menteri ke, seorang menteri, seorang exco, seorang pegawai, 3 orang cukup lah. Pegawai ada dah sana. Sekerak kau terbang nak pergi pesarah dasar kerajaan, rakyat marah dah rumah ni. Kau tak panggil salah guna ni? Nak kena peringat ni. Tak tahu lah, saya takut ada siapa depan ni. Abang Haji ke siapa tak kira lah. Salah hijai tak okey bawah ni. Kena peringat ni, biarlah. Ni kita peringat kau lah. Kita ada majlis ni, kena peringat ni. Kena peringat. Alhamdulillah. Jadi Allah wali kita. Ada pun orang kafir, awliya'um taghut. Orang kafir tu masuk kafir kitabi, masuk kaum Yahudi Bani Israel. Wali mereka taghut. Semua ulama kata taghut ni merujuk pada asalnya iblis, syaitan asal, dan juga berhala-berhala, dan juga para penguasa yang ikut jalan mereka. Taghut yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Fir'aun. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa, ya Musa idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu jumpa dengan Fir'aun, kerana Fir'aun tu taghut. Suruh Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa suruh pergi jumpa Fir'aun untuk memberi inzar, memberi peringatan, kerana Fir'aun tu taghut. Ada puak-puak setengah hala ni, apa tak boleh kita pergi jumpa zalim. Tak boleh jumpa zalim. Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun. Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun untuk memberi inzar. Demo pergi jumpa dia waktu untuk minum teh tarik. Pakhlanda teh tarik bersama menteri. Sengih. Hok sedih lagi gambar terbaru dia mata ni. Alah ni anak buah Ustaz Mak, anak buah Kak Mala ni. Sedih ustazah. Pakai topi spiu dah sengih. Astagfirullahaladzim. Allah. Sedih sungguh tak gambar tu. Kita orang kampung kata tengok pakai topi spiu ni ustazah. Kita faham hukum tak ada apa satu, tapi dipanggil uruf, hukum uruf dari segi fiqh. Orang kampung tak boleh terima pakai topi spiu. Itu dia tok guru itu kata haram kan ikut Jepun. Mula-mula pakai topi mula-mula pakai topi sudu Jepun masuk tanah Melayu tahun 40 lah kan. Pakai topi sudu askar dia. Betul dia boleh baca hadis, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tok guru gitu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, mereka itu daripada itu. Sebab tu asal tok guru kita kata pakai topi spiu. Topi sudu ni haram, kerana asal tok guru kita dulu tengok mula-mula pakai topi spiu ni Jepun. Tak kira kan? Dulu. Tapi lalu ni kita faham hukumnya, tapi makna tak comel. Dari segi urus masing-masing tak comel. Tidak nak pergi inzal, tak boleh nak banding Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun. Astagfirullahaladzim. Tak tahu Ustaz Mak sebut dah ketua. Tapi yang ingatnya ustazah tu anak buah Ustaz Mak, anak buah Kak Mala. Tak tahulah ke mana. Kena royak lah apa ni. Baik, kita sama lagi. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Dan orang yang zalim itu kaum Yahudi. Dia tak sebut kaum Yahudi tadi. Kita orang mukmin, wali kita Allah akhirnya. Orang kafir tu masuk kafir bagi kitab Yahudi Bani Israel. Wali mereka syaitan, iblis, syaitan. Itulah taghut. Kita ni tarah kita khalifah Allah. Tarah Bani Israel
kaum Yahudi, terutama pemimpin mereka, pemimpin dan ulama mereka adalah khalifah kepada syaitan. Sebab tu perangai mereka hidup-hidup sebuah syaitan. Macam mana Allah Ta'ala gambarkan, rakamkan bagaimana cerita syaitan dengan Allah. Allah Ta'ala isi kafir kamu iblis. Fastakbara wa kanu minal kafirin. Aba enggan sahaja untuk perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan iblis supaya sujud pada Adam. Maksudnya hormat pada Adam, kerana Adam diberi ilmu. Allah Ta'ala beri ilmu pada Adam, menghormati ilmu daripada Allah Ta'ala, maka sujudlah. Sujud maksud tunduk hormat asal, bukan sujud macam ni. Iblis ni enggan. Aba wastakbara, enggan dan rasa besar diri. Perangai enggan dan besar diri ni, mula-mula ini perangai ni diadaptasi oleh kaum Yahudi, Bani Israel. Adaptasi, dia terima lah. Sebab tu Nabi Musa kata, wahai kaumku, Allah Ta'ala perintah kamu supaya mula-mula sekali syukur kepada Allah. Ditanya lagi, dia kata, kami tak akan syukur melainkan kami tidak akan beriman melainkan kami dapat tengok kamu. Akhirnya dalam banyak-banyak Allah Ta'ala kata ada satu kes lah. Jadi Allah Ta'ala kata sembelih lembu boleh selesai kes ni. Dia tanya, wahai Musa, lembu lagu mana? Nabi Musa kata sembelih lembu ya. Wahai Musa, lembu tu warna apa? Musa kata Allah Ta'ala perintah suruh sembelih lembu ya. Maknanya abah mereka tu je, enggan ikut perintah. Aba wastakbara, enggan ikut perintah Allah dan takabur. Perangai iblis syaitan tu betul-betul diwarisi oleh kaum Yahudi atas dunia sekarang. Mereka menganggap mereka bangsa yang terbaik, mereka bangsa yang paling suci macam mana, bangsa terpilih, the chosen people, terpilih, Sya'bul Mukhtar. Orang lain ni goyim lah, orang lain ni lembu lah ke, untuk mereka korbankan. Lembu, kita tengok lembu ni, jaga ni gaya haji ni, rebah ni. Orang Yahudi tengok pada orang lain tu, tak mau Islam kata, ni jaga kena ni. Goyim tu lembu, lembu yang akan dikorbankan. Jadi sedangkan Allah Ta'ala panggil mereka ni kaum yang zalim. Mereka kata mereka ni kaum yang terpilih. Mereka ubah, kaum yang zalim ini mengubah lafaz kata-kata yang diperintahkan kepada mereka untuk dikatakan, untuk dibaca. Oleh kerana mereka enggan, mereka itu masa dulu Allah Ta'ala bayar kes lalu. Apa kali dah sebelum ada sampai ayat ni kita dengar dah, kena panas letat dah ni. Mana saya kena panas letat dah. Allah Ta'ala perhidup balik lah, la'alakum tashkurun, semoga mereka lebih bersyukur. Itu Syed Qutb kata bersyukur. Apakah Bani Israel akan bersyukur? Kalla, kata Syed Qutb. Oh, jangan haraplah Bani Israel akan bersyukur. Ni pun gitu juga. Allah Ta'ala perintah tak ikut, bukan saja tak ikut, dia ijah kata-kata. Allah Ta'ala kata suruh minta ampun, hittah wa qulu hittah, katalah kamu hittah, sebutlah hittah, dia sama hintah, dia sama tambah nun sebutir, hintah, yakni sya'rah ni tepung, biji gandum yang dikisar jadi tepung untuk jadi roti, itu hintah. Maknanya gandum yang dikisar, tepung lah sekarang ni. Hintah ni gandum yang dikisar. Kalau gandum yang biji gandum belum dikisar, dipanggil sya'rah lah. Tapi bila buah gandum telah dikisar, tujuan untuk buat roti, nama dia bertukar dah, sya'rah. Nama dia bertukar. InsyaAllah itu bahasa lah, kaya bahasa Arab ni. Daging uta, daging apa dia bertukar. Ibu uta, daging lain nama. Anak uta nama Hashi misal. Oh, orang Arab sana kalau kalau dia makan daging unta, maksud ini makan hashi lah, anak unta. Ibu unta dia tak makan buat lauk. Ibu unta ni kalau sembelih ibu unta, dia akan kisah untuk buat iti sambusa. Macam karipak kan, dia tak boleh buat lauk kerah daging unta, jadi kisah untuk buat inti sambusa. Untuk makan lauk dia panggil hashi. Berubah mana mu, itulah gandum lah. Kita pun lain juga dia. Padi, daripada padi kepada beras, daripada beras kepada nasi, ya juga. Ya. Okey. Baik. Jadi dengan sebab fasiknya mereka ini, jahatnya mereka ini, Allah Ta'ala inzal ke atas mereka yang zalim itu, apa dia? Rijzan minas sama', satu bala pada langit, penyakit pada langit. Kitab kata penyakit ini dinamakan ta'un. Ta'un satu wabak.
Satu wabak yang siapa dia kena payah nak berubat. Dalam tip Nabawi pun ada sebut, satu jenis penyakit yang jangkitan merebak dengan begitu cepat. Siapa dia kena ni, suhu badannya meningkat dengan kuat, lambat dapat rawatan, dan orang ni akan mati. Dia rawatan sana, dia itu je, minum air sejuk je. Minum air sejuk je. Air sejuk ni penawar besar sana rupanya, di tanah Arab sana. Sebab tu Richard the Lion hebat, dia mari negeri dia lagi sejuk. Siapa di Palestin musim tu panas, kena demam panas lalu, tak ada perang, ada kata mati dah dia. Bila Sultan Sulaimon dia dengar kan, Sultan Sulaimon dia hantar tabib dia atas penawar kan atas sejuk. Richard ni diberi minum air sejuk, minum air sejuk, minum 2 kali segar. Boleh perang lah kan. Lepas pada tu dia tanya, dipanggil lah tabib, selalu dia panggil, apa yang ketua kamu hantar kamu ubat aku sehingga aku segar? Kalau tak hantar, ada kata aku ni mati dah ni. Kata tabib tu, Sultan saya kata, Sultan nak jumpa dengan tuan di medan perang. Sultan sebab tu saya perok biar tuan ni hidup, jangan mati atas katil, jangan mati nemeh. Kita lah ni, kalau bunyi musuh kita sakit mujur mati sakit jantung. Tak, Sultan tu nak berdepan, dengar kau tu sakit, atau ubat, atau umur tabib dan penawarnya buah-buah fresh fruit, apa dia, buah-buahan yang segar dan air sejuk. Tu dia penawar. Ta'un sini bukan macam kolera yang kita di Malaysia ni sebut penyakit ta'un, yang ni kolera tak kena. Ta'un kita panggil apa? Cerek-berek. Tak kena. Tak siapa makam lagi. Tapi ya juga kalau ta'un ni lambat berubat boleh mati juga tak. Tapi tak siapa kepada makam ta'un betul ni. Ta'un itu sangat. Sehingga ulama fiqh kata orang yang mati kerana ta'un mati yang syahid. Dan ramai para sahabat yang ketika mula-mula buka Syam kena ta'un mati syahid. Syahid. Mati kerana ta'un syahid. Datuk Nabawi dia sebut gitu, penyakit ta'un ni satu penyakit yang bahaya. Maka kerana tu Nabi, bila satu tempat tu diisytiharkan kena ta'un, Nabi perintahkan orang dalam negeri tu jangan keluar, orang luar jangan masuk. Pencegahan. Datuk Nabawi, pencegahan. Tinggi juga konsep pencegahan ni. Merawat lebih baik daripada itu kan. Itu penyakit ta'un. Jadi fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Apabila mereka orang zalim itu mengubah ayat yang Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya baca, Allah Ta'ala suruh istighfar, supaya mudah-mudahan dengan kamu istighfar, kami akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu, dan kami akan menambahkan kebaikan untuk kamu. Tapi sayangnya Bani Israel, dia sifat semula jadi Bani Israel. Dia kreatif sebenarnya Bani Israel ni. Allah Ta'ala anugerah kepada Bani Israel ni, IQ dia tinggi tu. IQ Bani Israel ni IQ tinggi. Allah Ta'ala anugerah kepada mereka daya kreativiti yang tinggi. Sebab tu sampai sekarang kan dalam dunia moden kita belajar sains, apa yang menciptakan bangunan sains, habis bahagian besar Yahudi. Thomas Edison yang buat lampu elektrik, yang jumpa ubat ni, yang dikatakan apa ni, kalau budak-budak dengan sekolah, pakar fizik yang paling hebat, paling cerdik Einstein, Albert Einstein. Asalnya masa dia pergi sekolah dia tak boleh ikut cikgu dia mengajar, sehingga cikgu dia siap budak ni budak bodoh. Mana buat kelakar sama dia tak pergi mengaji. Dia mengaji sendiri, dia rekod. Rupanya IQ dia dah tinggi sangat. Dia tak apa, dia anggap dia tak faham cikgu dia mengajar rendah sangat, dia tak boleh nak faham dah. IQ tinggi sangat. Bila dia tak mengaji, cerdik dia Albert Einstein tinggi. Mana daya kepakaran Bani Israel tinggi.
Ulama kata bermula di mana? Bermula daripada ketika tok nenek mereka sesat, Allah Ta'ala bagi mereka manna, madu kepada syurga. Situ start ulama kata. Dulu anak lembu semua. Sebelum ada. Bodoh. Ratus-ratus tahun duduk di masjid jadi hamba orang, hamba Firaun kan. Mulai Allah Ta'ala nak angkat mereka ni, sebab Allah Ta'ala berjanji kami akan mengangkat mereka yang tertindas, dan kami akan jadikan mereka itu khalifah. Kami akan mengangkat mereka yang tertindas di muka bumi ini, dan kami akan jadikan mereka ini khalifah, dan kami akan wariskan negeri bumi ini kepada mereka. Betul. Tak lama lepas tu, tak lama tu, beberapa ratus tahun lah, Allah Ta'ala mula lantik Nabi Daud jadi nabi, jadi raja, dan daripada situ bermulanya satu kerajaan besar. Betul tu. Tapi kreativiti Bani Israel ni, bila kepala otak mereka dah kreatif, sebelum jumpa benda lain, dia ejah ni dulu, kitab dulu punya kreatif. Tuhan kata begitu, dia kata begini. Asal punya kreatif, belum ada jumpa saing ke apa lah, dia dah ejah ni dulu. Bukan senang nak ubah barang Tuhan kata ni. Memerlukan satu daya keberanian yang tinggi dan ilmu yang tinggi. Jahil bawah-bawah tak padan nak ubah kitab. Tak berani kerana mereka dengan daya kreatif dia ubah. Abaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka Ta'ala فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Maka Allah Ta'ala turunkan ke atas kaum yang zalim itu rijzan minas sama, iaitu satu sejenis penyiksaan pada langit, bala pada langit. Itu wabak ta'un. Ta'un ni boleh menghapuskan satu negeri. Kena ta'un habis, sebutir negeri habis, rakyat dia boleh mati habis. Ta'un. Baik. Disebabkan apakah punca yang Allah Ta'ala membalas mereka segera tu? Kerana mereka tu yafsukun, fasik, jahat. Jahat mereka ini kerana mereka jahat dalam bab agama. Jahat dalam bab agama. Satu perkara kalau kita, kenapa Allah Ta'ala pilih Nabi yang terakhir daripada bangsa Arab, Mekah, bakal Nabi Ismail lah, bakal tu molek dah. Kerana ramai orang tak perasan, alam masa Nabi dunia sewaktu Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita tu, semuanya jahiliah. Dunia tu dunia jahiliah, bukan sekat jahiliah di Mekah ya. Dunia pada masa itu adalah dunia jahiliah. Tamadun yang telah wujud sebelum itu tamadun jahiliah. Baik tamadun Rom, tamadun Yunani, Greek, Purba belakang, Greek, China, India semua. Dan Arabnya tak ada tamadun. Tidak disebut sebagai ada satu tamadun. Tetapi sudah beribu tahun, sudah beratus tahun, beribu tahun, alam ini dia bermula bila kata zaman jahiliah ni? Dikatakan di Mekah tu sendiri bermula 300 tahun selepas wafat Nabi Ismail. Bangsa orang Mekah semua berhala 300 tahun lepas Nabi Ismail. Maknanya masa zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa tu semua berhala lama dah. Pakat semua berhala belaka. Orang putih semua berhala, orang Rom semua berhala, orang Greek, Yunani semua berhala, orang Arab bakal Nabi Ismail semua berhala, Bani Israel bakal Nabi Yusuf, bakal Nabi Daud, bakal Nabi Yaqub semua berhala juga. Mereka menyembah berhala Baal. Jangan ingat Bani Israel tak semua berhala lama dah. Bani Israel telah menjadi penyembah berhala Baal selama 300 tahun di dalam kota suci Baitul Maqdis. Siapa kata itu? Jadi dalam dunia jahiliah ni, dalam dunia jahiliah, dalam tamadun jahiliah ni, golongan mana yang paling jahat? Kalau mula saya dah ada sebut golongan mana paling celaka dalam jahiliah?
Jawab dia, ulama'uhum syirarun nas. Para alim ulama mereka lah sejahat-jahat manusia. Hal ini tak berlaku dari dunia Arab. Orang Arab jahat tak jahat semua melibatkan peribadi. Tidak ada institusi agama di kalangan Arab. Tidak ada ahli agama di kalangan bahasa Arab. Tidak ada pemimpin agama di kalangan bahasa Arab. Maka yang dikatakan, kita kata dalam zaman jahiliah ni, ulama'uhum syirarun nas, para ulama, para pemimpin mereka lah merupakan sejahat-jahat manusia, tak masuk orang Arab. Rupa-rupanya dalam zaman dunia jahiliah ni, jahiliah yang terbaik adalah jahiliah Arab. Rupanya tak perasan. Boleh kata tu the best among the worst Arab rupanya. Kita kata menguduhnya jahiliah Arab, Abu Jahal je, hak ni paling baik. Jahiliah Arab lah jahiliah paling baik. Kerana tu Allah sebab mereka tidak ada pemimpin agama, tidak ada ketua agama, tidak ada ahli tafsir, ahli fiqh yang tafsir rata. Macam tadi lah Ustaz Ali sebut, penyakit tu berjakit sahabat ni, mentang-mentang lah bahasa kapal kata, semetar mereka ustaz gak. Mentang-mentang lah mereka ni ustaz, ngaji klik Mesir, baca ayat Quran. Orang kapal pun boleh baca juga, tapi orang kapal tak boleh baca tafsir. Orang kapal tak klik Mesir. Mentang-mentang lah mereka ni boleh baca Quran klik Mesir, baca ikut rata rewa baca Quran. Macam tadi dia boleh kata, dia nak sendeh, nak gelar ke parti kita ni, wa kullu man 'alaiha fan. Tengok adik kakak, semua yang itu binasa. Parti akan binasa. Allahu akbar. Padahalnya Allah Ta'ala sebut fan. Kalau tukar ke huruf dia F, fan panjang. Hak dia menurut gelar kita ni parti pan, bukan fa, kan? Ada Ustaz Halid ni tak? Ada beza ke fa dengan pa? Kita ngaji Quran tak ada pa, ada fa, kita sebut gitu kan? Hak tu sebut fan. Berapa dia kena ke pan ni? Tu nak contoh dah. Padahal tak boleh kata. Betul, padahal Allah Ta'ala kata barang atas dunia nak akan hancur binasa berlaku. Allah tak usah kata benda lain, tak usah kata barang atas dunia nak akan hancur. Yang akan tetap kekal abadi hanyalah zat Allah, wajhillah. Wajah Allah tu mana kata? Zat Allah. Fan. Itu penyakit pemimpin agama, ahli agama yang menyalahgunakan agama ni. Penyakit pemimpin agama zaman dulu, zaman jahiliah dulu. Apa yang penyakit lah. Baca kata rewa, orang mentang-mentang mereka pandai baca sejarah, sirah Nabi, baca sirah Nabi. Adapun selepas Rasulullah wafat, bangsa Arab, orang yang baru masuk Islam, murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar isytiharkan halal darah murtad. Maka keluar parti pemurtad juga. Bila wartawan tanya bos dia, macam mana sikap parti dia, parti kita ke dengan parti baru, tak boleh ke bincang kerjasama dalam kita boleh kerjasama dengan musuh, tetapi kita tak boleh bekerjasama dengan pengkhianat. Pengkhianat hendaklah bertaubat, dan kalau tidak hendaklah dimusnahkan. Fatwa lagi dah tahun 82 buat fatwa habis kocarai. Satu umat Malaysia ni bercerah berai lah, pecah masjid surah lah, kena fatwa tahun 82. Fatwa lagi. Fatwa yang dia baca tu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Khalifah Abu Bakar kepada kaum murtad. Apabila Nabi kita dah menang, boleh buka kota Mekah, maka orang-orang yang ada sama ni atas pagar, orang Arab ada atas pagar apa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemuncaknya, telah terbukalah kota Mekah. Maknanya Rasulullah dan umat Islam boleh ambil semula kota suci Mekah ni, disucikan semula daripada kotoran jahiliah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan lihat
manusia-manusia berduyun-duyun masuk ahli, masuk Islam lah. Masuk Islam kan, berduyun-duyun masuk Islam. Ini orang baru dia. Orang di atas pagar, orang intifai. Bila Rasulullah wafat, ni orang tubik balik. Dia murtad ni ada dua golongan. Pertama, golongan yang mengaku Nabi, mutanabi, macam Musailamah Al-Kadzab. Golongan kedua, golongan di bawah mani'uz zakah, golongan yang enggan bayar zakat. Ni orang ramai. Yang enggan bayar zakat ni kerana mereka salah faham hukum bayar zakat berdasar kepada ayat yang Allah Ta'ala khitab pada Nabi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum biha tuzakkihim. Hei Muhammad, ambillah daripada mereka itu sebahagian pada harta untuk menyucikan, ambillah sebahagian pada harta mereka itu sebagai sedekah, yakni zakat, untuk menyucikan harta mereka dan memberi berkat pada. Jadi orang baru masuk Islam ni, dia orang Arab tapi dia tak faham asbabun nuzul, bukan. Orang Arab dia faham cara Arab dia. Khudh fi'il amal. Orang Arab faham tu. Fi'il amal wajib. Yang ni, Muhammad ambillah. Jadi Allah Ta'ala minta kepada Muhammad. Sekarang Muhammad dah mati ke? Nak suruh siapa lagi? Tak ada lah. Dia dah faham begitu, maka mereka enggan bayar zakat kerana dia kata Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad yang kutip zakat ni, dan Nabi Muhammad mati. Tak ada orang nak mengutip dah. Allah Ta'ala tak suruh orang lain. Itu ya, tak ada bayar zakat. Semaya tak tinggal lagi. Maka Khalifah Wakaf tubuhkan 11 batalion angkatan tentera untuk memerangi orang murtad dengan perintah siapa bagi tazkirah dulu, bagi tazkirah, bagi masa 3 hari, kalau bertobat selesai. Khalid Al-Walid siapa pada satu kaum, satu kampung tu, siapa waktu asar orang bel kampung tu, kampung orang murtad bel semaya asar, semaya jemaah puan ni semaya jemaah sekali je ni orang murtad. Pas murtad apa semaya? Rupanya ni hak ramai, mereka enggan bayar zakat. Maka dengan perintah Sayyidina Abu Bakar tadi, pimpinan macam Khalid ni, dia tidak ulama. Dia bawa ulama dia, Ibnu Abbas ulama, ramai ulama ya, Ibnu Abbas ulama, Ibnu Abdullah Ambadalah As-Sab'ah ni, Abdullah, ada 7 Abdullah ni. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud. Ni ulama belaka ni. Betul lah Khalid tidak ulama. Dan para ulama ni panggil bagi tazkirah. Baru lepas semaya, bagi tazkirah. Akhirnya faham. Bila faham, okeylah. Oh, salah faham kita. Tak apa-apa, kita bayar zakat. Selesai. Jadi golongan yang enggak bayar zakat ni sesat belaka dah. Tinggalnya hak betul-betul jahat. Musailamah Al-Kadzab, hak mengaku Nabi. Barulah perang itu diteruskan. Jadi ni petuanya. Petua kata mereka itu bukan wajib taubat sungguh. Buat itu bagi masa 3 hari, kalau tidak akan diperangi. Betul Abu Bakar buat. Jadi fatwa Khalifah Abu Bakar ni kena. Kau nak saya Ustaz Ahmad ni timal ni Ustaz ni timal amanah negeri kena ke agak-agak tak mali agak-agak kalau we pedas gamak nak kat Ustaz Ahmad agak-agak dah murtad, tak balik masa 3 hari, tak balik kekal masa 3 hari, hendaklah dimusnahkan. Agak-agak dengan fatwa terkena agak. Apa bagi? Astagfirullah. Katakan memotong air kamu, belum ada mati lawan dulu. Kalau kita tidak sedia, kita tak salah. Tahu-tahu main hukum murtad. Apa kau? Kalau agak-agak bonggar aku kena lawan dulu dah. Gitulah. Jadi Allah berahi kau fatwa lah. Buat fatwa pula. Maknanya sifat perangai sejarah telah membuktikan gitu. Yang menyalahgunakan institusi agama ni ialah pemimpin agama. Dan menjadilah. Jadi baik yang orang Arab, jahiliah Arab ni, dia tak ada pemimpin agama, tak ada ulama. Adapun dalam tamadun lain, mereka ada pemimpin agama mereka yang membenarkan pimpinan negara mereka melakukan segala penyelewengan. Sebab pemimpin agama ni dapat dulu lagi. Allah Ta'ala sebut dila'anat Bani Israel di atas lisan Nabi mereka dan atas lisan
Isa bin Maryam. Kerana apa? Kerana kejahatan mereka. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisan Daud wa ala lisan Daud wa ala Isa bin Maryam, disebabkan oleh maksiat yang mereka lakukan, disebabkan oleh mereka tidak menegah maksiat yang dilakukan. Yakni mereka pertama tu ahli agama, tidak menegah maksiat yang dilakukan, yakni pemimpin negara. Dasar anak. Mana dalam tradisi Bani Israel pun ada, dalam tradisi Rom apa semua. Pemimpin agama menyalahgunakan agama. Mereka dah bersekongkol. Pemimpin agama dengan pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin kaum itu, mereka telah bersekongkol. Pemimpin kaum telah menganugerahkan dengan berbagai anugerah duniawi. Macam Bala'am bin Ma'urah ya. Baca baru ni. Bala'am, dia tu lebah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia satu keistimewaan mustajab doa. Dia doa jadi selalu. Tapi dia doa kepada Nabi Musa, kaum yang memimpin, kaum yang menduduki kota suci Baitul Maqdis pada masa itu adalah kaum apa ya, mudah tak ingat. Jahiliah lah, kaum jahiliah. Allahumma salli Muhammad. Kanaan, negeri Kanaan. Ialah sebab kota suci Baitul Maqdis ni, oleh sebab dah lama ditinggalkan, maka orang musyrikin yang masuk, orang jahiliah macam Mekah lah. Yang menguasai itu kaum musyrikin. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bawa kaum dia Bani Israel masuk semula tu, masuk tu kenapa kan? Jadi kaum jahiliah yang musyrikin jahiliah yang ada di kota suci Baitul Maqdis tu, dia ada dah askar dia ramah, askar dia, tapi tak agak juga, nak tok lebah juga, dia tak tolong semayang ajak. Dia kira cari Bala'am bin Ma'urah tok lebah ni. Jadi Nabi Musa nak masuk kota suci Baitul Maqdis pun berdoa. Bala'am pun berdoa juga bagi pihak raja, muka maya ajak tak tolong bui sapu, buh dah poket, maya ajak doa. Bisa doa Bala'am lagi ke doa Nabi Musa. Nabi Musa minta Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk masuk Baitul Maqdis. Bala'am minta, wahai Allah, minta maaf sekali tutup mata, wahai Allah, kalau boleh oklah senapah, jangan Nabi Musa boleh masuk. Betul, Nabi Musa tak boleh masuk sungguh, tapi Bani Israel kemudian boleh masuk. Bala'am ni sebut jangan Nabi Musa, minta lah jangan Nabi Musa boleh masuk. Betul, sampai mati, sampai ke wafat Nabi Musa tak boleh masuk. Nak ayat bisanya doa Bala'am ni, belaga doa Nabi Musa, Tuhan terima hak dia lagi, tapi selamat kau di akhirat. Itu lebah. Nabi ni Nabi, dia tu lebah, dia wali pada masa itu, tinggi dia lagi dengan Nabi Musa atas dunia ya. Atas dunia ni tinggi dia lagi makamnya. Doa bisa doa dia lagi. Nabi Musa minta nak masuk, dia minta jangan dia masuk, Tuhan terima dia. Ni perangai. Jadi lama dah perangai ahli agama menyalahgunakan agama ni. Allahu Akbar. Cumanya kalau kaum dulu kak kena selalu. Ayat sebelum ni kita baca, mereka fasik, Allah Ta'ala fa'akhadna, kami membalas mereka dengan halal lintah, dia panah peti, panah lintah, mati habis. Kau tu mab'atna min ba'da mautikum la'allakum tashkurun. Ni fa badal ladzina zalamu fa anzalna 'alal ladzina rijzan minas sama'. Kena bayakih lalu yang itu. Cuma kita umat Nabi kita ni, Allah Ta'ala sudah bagi jaminan, Allah Ta'ala tak akan bayakih. Allah Ta'ala akan tangguh ila yaumi ma'lum. Gapo pun Allah Ta'ala tangguhkan sehingga hari kiamat. Supaya mudah-mudahan umat Nabi Muhammad ni, manusia yang hidup selepas kebangkitan Nabi Muhammad, dia anggap umat Nabi Muhammad. Dia anggap umat Nabi Muhammad. Hak jahat ke, hak baik ke, hak zalim ke, hak alim ke, dia anggap semua yang umat Nabi Muhammad. Jadi apa-apa kejahatan yang, apa-apa kebaikan Allah Ta'ala balas selalu, tidak sepenuhnya juga. Ada bonus di akhirat. Segala kebaikan sekurang-kurang 10 Allah Ta'ala balas. Atas dunia tu yang besar, taruh 9 ataupun 100. Allah Ta'ala bagi 10% atas dunia ni, Allah Ta'ala taruh 99% lagi. 1 atas dunia 1 je. Allah Ta'ala memberikan rahmat, menggunakan sifat rahmatnya untuk hamba-hamba di dunia 1 je. 1 je. 99 lagi Allah Ta'ala. Dan hadis kursi Nabi sebut bahawa
pada ketika Allah Ta'ala menciptakan alam ini bersama rahmat, maka Allah Ta'ala peruntukkan satu daripada 100 rahmatnya untuk dunia yang disebut. Maka Allah Ta'ala ini bersebut Rahmani Dunia. Rahmani Dunia. Satu je. 99 lagi Allah Ta'ala simpan saya dah tahu di akhirat. Ni Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Hak 99 saya kepada hamba-hamba yang hak mukmin sungguh. Hak pah biasa sampai ke mati. Satu je tu kongsilah atas muka ni, capak atas muka dunia kan. Orang tu lah ada berbuat ahli dunia kan. Dengan sebab itulah maka orang kafir, orang apa boleh hidup, boleh sihat, boleh kaya, boleh apa, tak ada masalah. Ada hadis qudsi kata, kalau Allah Ta'ala tu berkira dengan dunia ni, kalau berkira, Allah Ta'ala kata kalau lah dia berkira dengan dunia ni, dengan barang dunia ni, satu je ni, 1%, nescaya dia tak akan bagi minum kepada orang kafir walaupun tak akan bagi minum walaupun sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk seteguk, apa kalau kita bina air seteguk tu, banyak pada sayap nyamuk lah. Kalau Allah Ta'ala berkira, tapi oleh kerana dunia Allah Ta'ala tak berkira, itu untuk kita umat akhir zaman. Jadi umat kita, umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tangguhkan sehingga ila yaumi ma'lum, sehingga hari kiamat. Tak ada masalah. Kita boleh bertobat, boleh bergapo. Kalau Bani Israel dulu macam orang zaman lalu ni, ayah pin bergapo tak ada lama mati. Nah, jenis ayah pin lah, jenis bergapo. Oh kena lah. Kalau ikut kaedah zaman dulu, lama panah dilak, panah peti, panah halang lintang. Allah Ta'ala tangguhkan supaya umat dia ni, umat Nabi ni boleh bertobat sampai ke akhirnya. Dia setiap hari pun dalam hadis sebut apa tu kan? Apa ni? Boleh dia ke? Boleh je. Jadi itulah syukurlah kita ni. Ajaran tak apalah, kita sambung balik. Syukur alhamdulillah kita ni Allah Ta'ala pilih jadi umat Nabi Muhammad. Salah sikit Allah Ta'ala taruh bagi peluang untuk kita bertaubat. Dan ada peruntukan untuk taubat. Buat dosa besar boleh taubat lagi. Dosa besar boleh taubat lagi. Kalau zaman Bani Israel mula faqtulu anfusakum, zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Siapa buat dosa besar kena bunuh diri. Kita lihat tak apa, ada peruntukan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu semua dengan taubat yang sebenar. Mudah-mudahan itu kita insya-Allah kita peringatkan diri kita peringatkan kita ni semua, dan kita masih lagi cuba nak memperingatkan kawan kita mula, sahabat kita mula, tok guru kita mula, ustaz kita mula, bahawa ustaz kata tu tak betul, kena muhasabah semula tu. Fatwa tok yang ustaz sebut tu tak kena tu, kena muhasabah semula tu. Takut apa? Kita yakin tak kena. Kalau tak kena maknanya demo lah esok berdepan dengan Tuhan pada mahsyar. Tolonglah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang baik daripada Allah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mu'minina al-muttaqin waj'alna min 'ibadikal mukhlisina lahuddin. Allahumma ij'alna 'ilman nafi'an yuntafi'u bih waj'alhu hadiyan ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jadilah kami semua ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bertaubat kepadamu, yang bertakwa kepadamu. Wahai Allah, jadikanlah kami semua ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa beramal ibadat kerana ikhlas padamu. Wahai Allah, jadikanlah ilmu yang kami terima ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Allah minna. Orang tak ada pakai serban, tak cuba saya serban. Tak cuba saya serban ni. Hari tak cuba cari serban.